Gemuk. Selamat datang ke dalam rancangan. Aku akan cakap apa saja yang melintas dekat minda aku ni. Tapi kan muka aku pucat, jadi aku nak pakai lipstick. So bila aku cakap pasal lipstick, everything yang bercolour akan jadi Allah, janganlah rainnya. Tapi tak apa. No, nothing is perfect, okay? Bila aku cakap lipstick, semua benda yang berwarna bagi aku adalah, di sini nampak tak? Aku terpaksa buka penutup dekat dalam tu. Ada terowong guys. Sebab dia habis and then dia murut and aku rasa worth. Tapi bila dia habis tu aku rasa macam tak puas hati. Kena korek-korek gitu. Aku telah bergaduh sepanjang 3000 saat tadi untuk buat video ni. Jadi aku terpaksa buat juga. Walaupun aku rasa macam, apa aku nak cakap ni? I don't know what to talk about. Tapi aku nak cakap aku dah gemuk guys. Aku dah naik, nampak ni. Hari tu masa aku pakai baju ni, masa tahun lepas, ada longgar ya, sedikit ada kelonggaran. Yang ini macam, di manakah ruang itu? Saya tidak nampak ruang untuk saya mengisi awak di sini. Tak ada. Saya memang rembat semua. Jangan bangga sangat Jadi aku ingat aku macam okey lah kalau awak ni dah berisi sikit. Tapi bila dah macam 40 tali, 40,000 kali dengan benda sama, aku punya hati terluka. Hati luka, darah tak mengalir. Cuba tengok aku duduk dengan aku duduk macam katot lah ni. Because apa aku tak tinggikan benda ni? Allahu Akbar. Kenapa aku tak cerdik? Macam tu lah korang. Bila aku macam Allah, jangan dekat sangat, nanti aku tak nampak. It's okay. So aku dah kahwin lah. Ting-ting. I am married. Sekejap, kita pasal lagu. So as long as you live, I love you. We had a love you. You look so beautiful in... Ya Allah, makin lama makin sengit. Tapi korang bersabar, bertabah. Video ni tak lama, lebih kurang dalam 5 minit je korang. Dengar aku bebel ni. Oh my god, my baby is so nice. Walaupun gigi aku tak bercomel, tapi baby aku cantik. Alhamdulillah atas kurniaan ini, ya Allah. Aku telah macam bangga lah. Sebelum aku bernikah, aku punya suami tu lah, aku cakap macam ni. Saya tidak akan gemuk sebab selepas kita kahwin, kita akan pergi jogging. Kita akan pergi hiking. Kita akan bangun pagi buat breakfast. Ternyata semua itu dusta. Semua benda tu, aku tak buat pun Dia macam mana nak buat, macam susah lah korang. Aku ni adalah cantik, nak kena bangun pagi-pagi, nak kena jogging apa semua tu. Like, serius? Macam susah. Okay, tapi tak apa. Tapi korang, jadi aku macam nak marah sangat, tak jadi marah sangat lah. Sebab aku naik daripada 55, 54, aku naik 61 right now. Like, dalam masa 2 bulan, 3 bulan gitu. Normal ke benda ni? Orang kata sebab bahagia, tapi aku tak boleh terima. Tapi macam banyak tapi sabut Jadi Semu, kalau lepas kahwin tu jangan pelik lah. Okay, kalau malam-malam makan. Sebab sebelum ni kan single. Mana pernah makan berteman. Tak ada orang teman. Lalu ni kalau orang teman, dia jadi macam selera tu berlipat kali ganda. Berlipat berjuta kali ganda. Apa dekat sangat ni? Jauh sikit. Tapi cantik juga. Jika nanti badai akan datang. Okay, sekejap. Kita kembali kepada topik asal. Kenapa aku gemuk. Jadi, apa orang cakap sebenarnya? Lupa dah. Okay, cikgu. Sampai di sini sajalah video kita pada kali ini. Selamat mendengar. Selamat serabutkan otak. Aku perasan. Aku kerja ni paling begok. Dalam seminggu tu lebih kurang sekali lah aku punya dubur mengeluarkan tai. Sebab tu lah aku senang gemuk. Jadi, aku adalah upload dekat tray. Jadi, orang bagi banyak solution. Jadi, aku macam... Tak apalah, bagi aku gemuk dulu. Tapi aku sedih lah aku gemuk. Tapi aku macam, okey je lah aku gemuk. Tapi, gitulah Simon. Aku nak yang gemuk. Aku pernah kurus lah dulu. Gitu. Okay? Sampai di sini saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada next video. Dan semoga korang terhibur lah dengan cerita saya pada kali ini. Okay? Bye-bye. Bye-bye, Kurim. Bye-bye, Kurim.